Hai dan salam sejahtera. Di sini saya nak menunjukkan bagaimana cikgu boleh masuk ke dalam pembelajaran kendiri menggunakan platform LMS kami iaitu Academic ViewSonic untuk level educator. Untuk level educator, URL untuk masuk ke laman Academic ViewSonic adalah sama dengan level graduate dan cikgu boleh dapatkan URL ini di dalam grup Telegram ataupun cikgu boleh type https://academic.viewsonic.com/malaysia-home. Kalau cikgu pernah masuk menggunakan browser sendiri, cikgu boleh type di sini dan saya rasa browser cikgu akan ingatlah alamat yang cikgu pernah masuk untuk level graduate. Dan untuk level educator sama juga, cikgu perlu tekan pada sign in. Okey, jadi ini adalah platform LMS kami dan cikgu tekan pada courses. Dan cikgu scroll ke bawah, cikgu akan nampak ada graduate, educator, expert. Dan saya sarankan sekiranya cikgu belum lagi ambil level graduate, cikgu boleh tekan di sini register for free. Kalau cikgu dah habis macam saya punya 100% complete, cikgu bolehlah melakukan level yang kedua iaitu level educator. Sama juga kita ada versi BM dan kita ada English version. Cikgu boleh pilih salah satu bahasa untuk menduduki level educator. Okey, di sini saya akan demo menggunakan versi bahasa Melayu dan saya akan tekan register for free. Okey, selepas itu cikgu akan bawa ke muka surat di sini dan ini adalah percuma. Cikgu akan dapat kredit masa 8 jam dan cikgu boleh klik pada continue. Untuk level educator, sama dengan level graduate, cikgu ada beberapa bahagian cikgu perlu lengkapkan. Kesemuanya ada 8 bahagian dan cikgu perlu melakukan pembelajaran daripada bahagian 1 ke bahagian 2, bahagian 3, 4 dan seterusnya. Cikgu tak boleh melangkau salah satu bahagian. Okey, kalau kita pilih pada bahagian 3, cikgu nampak dia ada mangga. Okey, dia tak boleh masuk. Dia akan menyuruh cikgu siapkan bahagian 2 sebelumlah cikgu nak pergi bahagian 3. Okey, begitulah kita nampak ujian ni ada di bahagian 7 dan sijil untuk level educator ada di bahagian 8. Okey, untuk bahagian 1 ia adalah rangka keseluruhan untuk tahap educator dan di sini ada dinyatakan objektif kursus cikgu, renung dan kembang. Dan kemudian kalau cikgu scroll ke bawah, cikgu akan nampaklah prasyarat dia. Okey, dan dengan cikgu perlu luluskan tahap graduate sebelum cikgu ambil educator. Dan pastikan cikgu mesti kena ada akaun MyViewPort. Dan di sini kalau cikgu nak beli untuk akaun pro, cikgu bolehlah menggunakan kod promosi di sini dan tekan saya mau tawaran itu. Okey, dan di sini ada syarat-syarat untuk lulus. Untuk lulus tahap educator, cikgu perlu lengkapkan pembelajaran kendiri iaitu dalam kursus ini. Okey, dan dia punya task adalah muat naik 2 bahan pengajaran MyViewBoard. Maksudnya dalam level educator ini, cikgu perlu melakukan task iaitu menghasilkan, mereka cipta 2 bahan pengajaran MyViewBoard menggunakan aplikasi MyViewPort. Dan cikgu perlu hadir 2 bangkit educator secara dalam talian online dan cikgu boleh tahu tarikh tersebut melalui grup Telegram. Dan selepas cikgu dah hantar bahan pengajaran, cikgu akan datang kepada tunggu untuk penilaian bahan tersebut. Dan sekiranya penilaian itu telah tamat, cikgu akan dapat satu notification barulah cikgu boleh duduk ujian persijilan. Dan dalam ujian tersebut adalah 20 soalan aneka pilihan. Cikgu haruslah lulus ujian tersebut dengan memperolehi 90% ke atas. Dan ini adalah gambaran keseluruhan untuk level educator.
Sekiranya cikgu ada pertanyaan, cikgu bolehlah tanya GU anda di dalam grup Telegram anda. Jadi bahagian task 1 adalah pembelajaran kendiri iaitu melalui akademik ViewSonic ini. Dan task yang kedua, cikgu perlu membinakan 2 bahan pengajaran. Task yang ketiga, cikgu kena kongsikan salah satu bahan di dalam komuniti kita. Dan task 4, cikgu perlu gunakan salah satu bahan, jalankan PDPC di dalam kelas, tangkap gambar atau video dan cikgu share lah dalam Facebook dan juga komuniti. Task yang kelima, cikgu kena hadirlah 2 pancake. Task ke-6, barulah cikgu duduk ujian. Kalau cikgu tak siap 2 bahan, cikgu jangan duduk ujian. Sebab dalam bentuk ujian ada 2 bahagian, cikgu perlu hantar bahan pengajaran tersebut. Okey, kalau cikgu dah faham di sini, cikgu bolehlah ikut setiap bahagian di sini dan ada penilaian kendiri sehinggalah ke bahagian 7. Okey, bahagian 6 ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cikgu boleh mencipta bahan pengajaran menggunakan aplikasi MyViewPort. Jadi saya akan pergi ke bahagian 2 dan seterusnya. Okey, baiklah, saya telah melakukan semua bahagian iaitu bahagian 1 di atas, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4, bahagian 5 dan kini saya berada di bahagian 6. Bahagian 6 ni sangat penting sebab dia mengajar cikgu macam mana cikgu nak ciptakan bahan pengajaran dengan teknologi interaktif. Dan di sini cikgu boleh bacakan, okey, dan cikgu perlu hasilkan 2 bahan pengajaran menggunakan MyViewPort. Kongsikan salah satu bahan cikgu di dalam komuniti pendidik ViewSonic ada di sini. Lepas tu, pilihkan salah satu bahan juga. Cikgu aplikasikan di dalam kelas. Cikgu tangkap gambar atau video, kemudian kongsikan gambar atau video tersebut dalam Facebook dan juga komuniti. Okey, jadi di sini ada tunjuk satu video macam mana cikgu boleh kongsi bahan tersebut di dalam komuniti. Cikgu boleh mainkan video tersebut di sini. Kemudian cikgu bolehlah pergi ke bahagian pengajaran kreatif di dalam kelas. Bacakan bahan di sini dan juga ada video di sini menunjukkan bagaimana cikgu boleh membinakan permainan secara menarik iaitu ada beberapa permainan yang ditunjuk di sini, permainan flip, permainan gores, permainan layer. Cikgu bolehlah pergi daripada satu demi satu untuk memahamkan bagaimana cikgu boleh membuatkan permainan yang menarik menggunakan MyViewPort. Untuk menghasilkan 2 bahan tersebut, cikgu boleh memilihkan salah satu aktiviti untuk menciptakan permainan ataupun cikgu boleh cipta kandungan pelajaran cikgu. Okey, di sini saya dah siap 2 bahan tersebut iaitu saya membuatkan Max Tasia Puzzle dan saya membuatkan permainan kad darab. Okey, selepas cikgu dah siap 2 bahan ini, jadi cikgu bolehlah kongsi salah satu bahan di dalam komuniti. Cikgu rujuk balik kepada video macam mana nak kongsi di dalam komuniti. Kemudian cikgu boleh buatlah PDPC di dalam kelas. Okey, kemudian saya akan datang ke bahagian ujian di sini. Dan saya nampak ada 2 bahagian iaitu muat naik bahan dengan ujian multiple choice ataupun aneka pilihan. Jadi saya akan klik bahagian 1 dulu. Okey, cikgu boleh baca di sini ada penerangan untuk 2 bahagian. Kemudian saya pergilah bahagian A. Bahagian A perlu muat naik 2 bahan yang tadi yang saya telah cipta. Jadi kalau cikgu dah siap bahan tersebut, cikgu lah boleh bersedia untuk hantarkan bahan. Salahkan dulu. Kemudian cikgu boleh upload lah bahan cikgu di sini atau browse file cikgu. Okey, saya akan hantar bahan tadi. Baiklah, ini bahan 1, bahan A saya. Jadi saya klik open dan cikgu tunggu untuk dia muat naik. Okey, saya dah nampak dah siap. Lepas tu saya akan muat naik bahan yang kedua pula. Okey, saya akan upload. Baiklah, bahan 1 saya telah berjaya untuk upload. Kemudian saya akan uploadkan bahan yang kedua. Sama juga, saya akan tekan pada upload.
Dan untuk LMS ni, cikgu sebenarnya tak payah nak buat sekaligus untuk habiskan. Kalau cikgu tak ada masa hari ini, cikgu boleh log keluar dan esok ke harinya cikgu boleh sambung. Dan pastikan cikgu dah siap 2 bahan, baru cikgu ambil ujian untuk bahagian 7 ini ya. Okey, selepas itu cikgu tekan submit. Okey, yes. Dan kita nampak ada keluar satu message, your final score is pending. Maksud dia penilaian tu masih lagi dijalankan. Jadi cikgu perlu tunggu proses penilaian ini habis. Barulah cikgu boleh buat bahagian ujian. Cikgu nampak tak bahagian kunci ni? Bahagian ujian ni masih lagi dikunci sebab ia menunggukan untuk penilaian. Jadi cikgu boleh log keluar dulu. Selepas hari keesoknya barulah cikgu semak balik. Okey, jadi hari keesoknya saya akan semak tengok saya punya penilaian dah siap ke belum. Cikgu boleh masuk ke dalam academic.wilsonit.com sama juga /malaysia-courses ataupun home. Dan cikgu boleh tekan pada di sini dan cikgu boleh check lah cikgu punya inbox ada apa message kat sini. Okey, kita nampak your submission in course level educator has been reviewed. Okey, has been reviewed maksud dia telah disemak. Jadi cikgu boleh sambunglah untuk ambil ujian bahagian kedua iaitu aneka pilihan. So cikgu boleh go back to course. Dan di sini dia akan bawa cikgu masuk untuk cikgu punya course. Nampaknya cikgu dah pass, cikgu dah serah bahagian A tu, dah lulus bahagian A. Jadi kita nampaklah pun ada satu tik dekat sini muat naik pembelajaran kita. Okey, jadi kita bolehlah masuk ke ujian persijilan. Okey, untuk duduk ujian persijilan ni ada 20 soalan aneka pilihan. Pastikan cikgu perlu betul 18 ataupun ke atas untuk lulus iaitu 90%. Kalau cikgu tak lulus, cikgu boleh duduk balik semula. Okey, boleh ulang sehinggalah cikgu lulus. Jadi selepas cikgu lulus, cikgu akan dapat CJ lah. Saya tak boleh masuk CJ sebab saya belum lagi lulus. Jadi semoga cikgu dapat lulus level educator. Jangan risau, benda ni bukan susah sangat. Kalau cikgu ada pertanyaan, ada masalah, sentiasa rujuk kepada jurulatih di dalam grup anda.